Luno baru je tambah 2 kripto baru, Algorand dan NIO. Apa maksudnya? Untuk pelabur Malaysia, jom cikgu terangkan. Dengan penambahan ini, Luno kini menawarkan 20 aset digital yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Ini akan membuka lebih banyak peluang untuk pelabur tempatan. Algorand adalah blockchain mesra alam yang menyokong transaksi pantas dan kos yang lebih rendah. Ia direka untuk membina aplikasi terdecentralized dApps yang boleh diskalakan dengan selamat, menyokong ekonomi digital tanpa sempadan yang mampat. NIO pula adalah blockchain yang berprestasi tinggi, kos transaksi rendah dan alat pembangunan dApps yang mesra pengguna. Ia fokus kepada decentralized dan kelestarian, memudahkan pembangunan aplikasi terdesentralisasi. Luno memperkenalkan fungsi staking untuk NIO, membolehkan pelanggan memperoleh ganjaran pasif sehingga 7% setahun yang diagihkan setiap hari. Dengan penambahan Algorand dan NIO, pelabur Malaysia kini mempunyai lebih banyak pilihan untuk mempelbagaikan portfolio mereka. Nak tahu lebih lanjut tentang pelaburan kripto? Follow cikgu untuk info seterusnya.